Satu hari, satu klip. Hai, nama saya Syah. Hari ni kita berada dekat Prominent Autotech Damansara. Hari ni kita ada satu claim Mercedes-Benz A35. Owner mengadu kereta ada overheating masa drive. Okey, so bila kereta dah jadi macam ni, customer terus hantar ke workshop. So kalau korang nak tahu apa yang rosak, jom kita dengar technician cakap. Okay, saya Rafi daripada Prominent Autotech. Sekarang kita ada satu biji kereta A35 Mercedes. Masalah dia daripada water pump. Dia punya water pump dia naik temperature. So dia datang kat sini untuk tukar water pump lah. So yang ni water pump lama dia. So ini water pump lama dia. Yang ni water pump baru. So lepas ni kita akan tukar dia lah. Dan kalau contoh kita tak tukar water pump yang sudah naik temperature, takut head ni jadi akan bengkok sebab over temperature. So itu akan jadi satu masalah besar lah bagi kereta. So sekarang ni customer pun dah approve untuk tukar water pump baru. So lepas ni kita akan tukar water pump baru. Okay, saya bagi nasihat saya lah. Kalau kereta korang ada apa-apa masalah, terus datang ke bengkel untuk buat check up, untuk check apa problem dia, supaya kita tak rugi lebih teruk lah. So korang dah dengar kan apa yang technician cakap. So korang kalau suhu enjin naik lebih daripada paranormal, korang cepat-cepat matikan enjin dan berhenti. Korang jangan paksa bawa tau, sebab dia boleh merosakkan enjin kereta. Nasib baik customer ni ambil warranty dari EasyCare. So untuk replacement sub water pump ni ditanggung sepenuhnya oleh EasyCare. Customer tak perlu risau tambah je. Dengan EasyCare warranty, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat unlimited mileage, unlimited claim, limit per claim sehingga RM50,000 dan kita open contact workshop. Dan akhir kali kita fast approval tau. Okey, untuk korang yang nak dapat tahu warranty dari EasyCare warranty, korang boleh cari Syah ataupun korang boleh contact nombor di atas. Okey, bye.